بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك الأعظم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita, dan bersyukur lagi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi kasih, dia sayang pada kita, maka dia pilih kita untuk datang ke rumahnya menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dalam suasana hari ini umat manusia sibuk dengan keduniaan masing-masing, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kita kesempatan datang kita ke rumahnya, dapat kita menjaga 5 waktu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Dan Alhamdulillah, dapat juga kita lapangkan masa di antara maghrib dan isyak, kita dengar hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quran dibaca nanti, dia menjadi satu peningkatan iman dan juga taufik daripada Allah SWT untuk kita amalkan insya-Allah, dan juga sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan demikian adik Allah SWT, insya-Allah tanpa kita buang masa, kita sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita telah masuk bab pada malam ni, babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab berkaitan dengan perintah supaya kita menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Firmanullah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." A'udzubillahi minasyaitanir rajim. "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Suratul Hajj ayat yang ke-7. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambilnya, dan apa yang dilarang akan kamu oleh Rasul daripada melakukannya, maka hendaklah kamu jauhkannya. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ayat ini kita tahu wajib ke atas kita mentaati Rasul, iaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar Rasul pada satu-satu kaum, maka Rasul itu dipanggil wajibul ittiba', iaitu Rasul itu wajib kita ikuti. Jadi wajib tak kita ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib. Dan begitu juga dalam agama kita ada dua. Yang pertama dipanggil amar, yang kedua dipanggil nahi. Amar ni maksudnya perintah untuk kita melaksanakan. Nahi adalah larangan untuk kita jauhkan. Dua. Jadi khulasah dalam agama, bahkan khulasah dalam kehidupan kita pun sama juga. Ada perintah, ada larangan. Dalam kehidupan kita ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Kalau kita duduk atas jalan raya, di atas jalan raya pun ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Dan begitu juga kalau kita duduk dalam rumah pun sama juga. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Kita berjiran pun sama juga. Ada benda yang kita boleh buat dengan jiran kita, ada benda yang kita boleh buat dengan jiran kita. Jadi kehidupan kita seolah-olah khulasah dua. Satu suruhan, satu lagi larangan. Begitulah dibahagikan kepada agama tadi. Satu suruhan Allah, satu lagi larangan Allah. Apa yang Allah SWT larang kita, kita tak boleh buat. Dan apa yang Allah SWT suruh, kita wajib buat. Dan begitu juga Rasul, iaitu Nabi yang telah diutuskan oleh Allah SWT pada satu kaum, sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan penutup bagi segala Nabi. Apa sahaja yang datang daripada Nabi, kita kena buat. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Nabi, kita kena jauhkan. Ini adalah dalil daripada Al-Quran. "Ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa sahaja yang Rasul suruh, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, ambillah. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Nabi, jangan kita buat. Wa qala ta'ala, firmanullah Subhanahu wa ta'ala,
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala selepas bawa ayat ni, maka dia bawa ayat dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa kita kena ikut apa yang Nabi bawa? Apa yang Nabi larang kita kena jauhkan? Kerana Nabi tak pernah pun cakap ikut keinginan hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Melainkan dia akan cakap apa yang Allah wahyu pada dia. Itu je. Apabila dia cakap mengikut apa yang Allah wahyu pada dia, tahulah bahawasanya tidak ada silap dan salah pada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Semuanya perintah Allah. Dan tahulah bahawasanya apa sahaja yang kita taat pada perintah Nabi, seolah kita taat pada perintah Allah. Itu. Sebab itu dalam Quran disebut, "Man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, dia taat Allah. Begitu juga ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekiranya kamu dakwa kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, iaitu ikut Nabi. Yuhibbukumullah, seorang yang mana dia ikut Nabi, dia bawa kehidupan dia mengikuti sunnah Nabi SAW, ambil kehidupan Nabi sebagai kehidupan dia, maka Allah SWT akan kasih pada dia. Yuhibbukumullah, Allah kasih pada dia. Bila Allah SWT kasih pada seseorang, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa. Bila Allah SWT ampunkan dosa, maka seorang tadi tidak ada silap, salah di hadapan Allah, maka orang tu tak malu untuk ambil anugerah daripada Allah SWT. Tapi kalau seorang tu penuh dengan dosa, malu tak? Lumrah. Seorang yang berdosa, seorang yang buat salah, dia malu nak minta. Kenapa? Kerana pesalah. Tapi kalau sebab itu bila kita tengok, kalau kita ni orang yang buat salah, maka kalau kita nak mohon sesuatu daripada orang atasan dan sebagainya, maka kita akan cari orang yang tak buat salah dengan orang tadi. Kamu tolonglah, cakap dengan dia. Kenapa kamu tak cakap sendiri? Allah, aku ni banyak salah aku, banyak silap aku. Aku takut kena reject dia. Tapi yang orang tadi, pasal apa? Orang tu sayang. Bila dia sayang, maka seorang tak ada salah pada dia. Dia maafkan. Dan sebab itu kalau kita dakwa kita ni cinta Allah, maka yang pertama kena ambil lah Nabi sebagai contoh kehidupan kita. Maka Allah SWT akan kasih pada kita. Allah akan sayang pada kita, maka Allah akan ampunkan dosa kita nantinya. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu adalah contoh yang terbaik. Nabi SAW ni adalah contoh ikutan yang terbaik. Kalau kita nak cari contoh yang lain yang ada baik daripada Nabi, dah tak ada dah. Tak ada dah. Nabi yang paling baik. Siapa yang bagi tahu? Allah. Allah bagi tahu. Hari ni orang nak cari pemain bola, contoh yang terbaik, tak ada. Penyanyi contoh terbaik, tak ada. Artis contoh terbaik, tak ada. Seorang pemimpin ni contoh terbaik, pemimpin ni contoh terbaik, tak ada. Contoh yang paling terbaik sekali adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu contoh yang terbaik. Tapi liman kana yarjullah wal yawmal akhir, orang yang nak ambil Nabi sebagai contoh terbaik ni, orang yang mana dia sentiasa mengharapkan Allah, menginginkan untuk mendapatkan Allah SWT, dan mengingin akan kehidupan akhirat pada hari kiamat. Maka orang ni akan cinta pada sunnah Nabi. Orang ni akan ambil kehidupan. Sebab itu bila kita tengok orang yang cinta pada sunnah, pandangan dia adalah pandangan akhirat. Tapi kalau orang yang cinta pada, orang yang tak cinta pada sunnah, pandangan dia pandangan dunia. Dia tengok apa yang dunia. Maka dia akan tengok orang yang berjaya dalam dunia apa dia? Orang yang rumah dia besar. Maka dia akan tirulah cara orang tadi. Orang yang berjaya dalam dunia apa? Orang yang duit banyak. Maka dia tiru cara tadi. Orang yang berjaya dalam dunia apa? Orang yang pangkat tinggi. Maka dia ambil. Last sekali dia telah menjadikan orang yang tadi yang dia nampak dari segi zahir dunia, orang ni berjaya. Tapi hakikatnya semua kejayaan yang kita nampak di depan mata tadi, semua tak ada apa-apa pun. Sia-sia saja. Orang yang ada duit banyak, orang yang digelar kaya, telah pergi. Dah tak ada dah. Tinggal nama sahaja. Apa kejayaan di akhirat tak ada. Di dunia lagi Allah tunjuk. Masuk dalam tasik. Habis. Masuk dalam bumi. Siapa? Qarun.
Sampai kat sini ada harta dia. Orang gali-gali jumpa harta karun punya. Harta karun. Dah tak ada. Rasanya dalam dunia daripada dulu sampai sekarang tak ada orang declare ada harta ni orang ni punya. Tak ada. Karun. Walaupun dia duduk zaman Nabi Musa. Tapi dia punya nama sampai sekarang ada. Tapi adakah kita kata dia berjaya? Tak ada. Orang tengok kekayaan Qarun. Bila dia tengok kekayaan Qarun, dia tengok, oh, alangkah baik kalau jadi macam Qarun. Fakhasafna bihil ard. Bila Allah SWT buat keputusan, Allah SWT benamkan Qarun dalam tanah. Oh, alangkah baik tak dia macam Qarun. Begitu juga pada hari ni, bila kita tengok pada kejayaan harta seorang, maka kita tengok live seorang tu, kita rasa macam seronok nak ikut live dia. Sedangkan Allah tak letak pun kejayaan dalam tu. Sekali dia menyombong dengan orang, dia membanggakan diri, dia rasa dia hebat, takabur, sombong dan sebagainya, kita pun ambil cara dia. Pasal kita nampak, oh ini satu kelas, satu benda yang okey. Sedangkan tak ada. Allah SWT tak letak kejayaan dalam harta. Allah SWT tak letak kejayaan dalam pangkat pun. Haman ada pangkat di sisi Firaun. Tak ada, gagal. Allah tak letak kejayaan seorang pemerintahan yang hebat, pemerintahan yang besar. Firaun sampai sekarang. Orang kenal, disebut. Jadi kejayaan apa dia? Kejayaan apabila seorang tadi dia ambil cara kehidupan Nabi SAW, maka dia berjaya di sisi Allah SWT. Ini je. Itu yang membuatkan Allah SWT suka. Bagaimana kita nak tahu kehidupan Nabi SAW? Seorang yang cinta pada Nabi, maka dia akan pelajari sejarah Nabi SAW. Dia suka baca cerita tentang Nabi. Bila kita suka dengan seorang kan, kita suka dengan seorang, contoh seorang lelaki suka dengan perempuan tadi, maka dia akan kaji biografi perempuan ni, dia akan, oh ni dia asal mana ni? Siapa keluarga dia ni? Semua yang ada kaitan dengan wanita tadi, dia akan rasa seronok. Dia akan rasa seronok. Oh ni pak saudara, pak saudara. Ni atuk dia, nenek. Oh. Yang ni pula, ni pernah jadi angkat dia. Angkat pun, okey. Angkat pun dia suka. Padahal angkat dia. Kan? Lepas tu bagi tahu, ni, oh, dia pun cerita, saya dulu pernah duduk kampung. Oh, kamu duduk kampung tu. Padahal aku suka orang kampung tu. Pada kamu dalam tu. Sebab apa? Apa sahaja yang ada kaitan dengan orang tu, kita akan rasa seronok, bahkan kita nak cuba kaji apa. Begitu juga seorang yang cinta pada Nabi SAW, maka dia akan kaji kehidupan Nabi. Daripada lahir Nabi seronok, kemudian Nabi besar, kemudian bagaimanakah kehidupan besar Nabi, Nabi pula dengan siapa. Maka ulama kata apa dia? Sirah Nabi, dia cuba kaji. Sebab apa? Dia seronok cinta pada Nabi. Kemudian dia apa dia? Dia cuba buat surah macam Nabi. Walaupun muka bukan macam Nabi. Kita muka orang Melayu dah. Kan? Nak jadi muka Nabi tak ada dah. Tapi dia akan tengok bagaimanakah perwatakan Nabi SAW dari segi rupanya. Nabi simpan janggut, Nabi potongnya misai, bulu ketiak Nabi potong, ari-ari Nabi potong. Kemudian Nabi berada dalam keadaan smart. Pakaian Nabi SAW yang merupakan libasut taqwa, dia cuba ikhtiar walaupun bukan sebiji, tapi ke arah sana dia buat. Kenapa? Tanda cinta dia. Maka dia tengok pula, bukan saja tu, dia teliti pula macam mana tidurnya Nabi, macam mana makannya Nabi. Semua ada dalam apa dia? Dalam kitab Syama'in Muhammadiyah diceritakan. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW ni satu perwatakan yang Allah SWT jadikan, yang mana seluruh dunia ni tak dapat nak mencerita kesempurnaan sebagaimana umat Nabi mencerita kesempurnaan Nabi SAW. Kita dengar cerita tentang raja-raja. Kita tak dengar orang cerita raja ni makan macam mana. Raja ni tak ada. Kita dengar tentang Nabi, bukan saja Nabi tunjukkan ibadat pada kita, bahkan cara tidur Nabi pun umat sampaikan. Sahabat sampaikan pada kita. Bahkan cara Nabi nak buang air pun. Cara Nabi nak buang air sampai kepada kita. Tak ada kita dengar raja-raja dulu cara dia buang air, cebok macam mana. Seorang pernah tegur Salman Al-Farisi. Kan? Musyrik datang pasal Salman Al-Farisi. Aku dengar Nabi kamu sampai berak pun ajar juga. Salman Al-Farisi tanya, betul? Betul? Sampai cebok pun ajar, betul? Kamu nak tahu tak?
Nabi kami ajar kalau nak cebok tadi, nak istinja tadi, guna batu. Batu jangan guna lebih daripada 3. Guna 3. Dia bangga lagi. Satu, kamu ingat aku rasa hina? Tak ada. Bangga. Maksudnya hebatnya Nabi SAW dalam buang air pun Nabi ajar. Nabi ajar. Lepas tu nak guna batu. 3 batu. Orang tu ingat Salman Farisi dah rasa malu. Mana-mana kena ejek. Tak. Dia rasa bangga. Ni sahabat. Apa saya datang daripada Nabi SAW dia rasa seronok. Sebab apa? Sebab cinta dia letak. Bila cinta macam ni, ya Allah SWT declare dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha dengan sahabat. Dia telah menjadikan Nabi sebagai idola dia. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah SWT. Tapi siapa yang nak jadi Nabi sebagai idola ni? Orang yang cinta pada akhirat. Sebab itu bila kita tengok kehidupan Nabi, Nabi akan bawa cerita tentang akhirat pada sahabat. Sahabat pun dengar pandangan dia orang, pandangan akhirat. Mereka suka bilalah kami dapat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta mereka kepada kematian tu lebih banding dengan kehidupan duniawi. Sebab apa? Bila Nabi cerita tentang syurga, maka dia orang seronok dengan syurga tadi. Tapi pemisah di antara kita dengan syurga mati. Sebab itu bila pergi ke medan jihad, maka sahabat kata, ya Rasulullah, apa yang kami dapat? Nabi kata, walakal jannah. Terus sahabat sini. Kenapa? Pandangan mereka adalah pandangan vision akhirat. Dunia tak ada. Dunia semua ni menipu. Apa yang kita nampak sekarang ni, keseronokan orang, kan? Apa dia, kegembiraan orang, kemewahan orang, tak ada yang kekal pun. Semua pergi. Semua meninggalkan. Kita usaha-usaha duit yang banyak kita kumpul. Tiba-tiba satu hari nanti kita pergi, lain. Orang lain punya. Duit tu jadi orang rumah. Daripada kecil, kita pun kerja lama dah habis pencen nak tua dah, baru dapat rumah besar sikit. Dah rumah besar, kita pun lutut dah gegar dah. Kan? Entah bila lah aku duduk. Ni rumah ni baru dapat ni. Kan? Baru pencen. 5 tahun lepas tu meninggal. Rumah yang tadi yang kita tengok daripada dulu lagi tu usahakan, rupanya pergi ke orang lain. Begitu juga semua. Kemasyhuran, nama yang ada. Sebab itulah tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan akhirat adalah vision bagi kita umat Islam, orang yang beriman. Kita punya visi kita akhirat kita. Misi kita dalam dunia ni kita usaha bagaimana kita nak bawa kehidupan Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jadi Nabi ni dia bawa agama. Agama ni dia bukan bahasa, kita tengok kehidupan Nabi tak. Dari segi muamalat pun Nabi ada tunjuk juga. Macam mana cara jual beli, macam mana cara pergaulan, semua Nabi tunjuk pada kita. Kan? Kalau seorang tadi nak berniaga, macam mana, tak bolehlah main riba, tak bolehlah tipu, tak boleh gharar sebagainya, semua ada. Jadi kehidupan seorang yang cinta pada kehidupan Nabi apabila dia ada vision akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, ini Allah SWT sebut. Suratul Ahzab ayat 21. Begitu juga Allah SWT sebut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim fima shajara bainahum, terhadap apa yang mereka perbalahkan, mereka perselisihkan. Thumma la yajiduna fi anfusihim, kemudian bila Nabi dah putus, waktu tu tidak ada pun dalam hati mereka haraj mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka akan serah dengan seserah-serahnya dengan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dikatakan kita beriman. Ini tak ada. Bila kata ini keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh boleh diubah lagi. Keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh diubah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, itu adalah perintah Allah. Jadi kita ikut, kita buat. Maka itu tanda beriman. Tanda orang yang tak beriman ni, orang tak beriman bila datang keputusan Nabi, maka dia kata apa dia? Tak payah ikut pun tak apa. Nabi je ikut, macam kita je. Innalillah. Ini bukan tanda orang beriman. Sebab itu bila tengok kalau ada perselisihan di antara kita lah, kemudian sampai satu hadis pada kita bahawasanya jalan
untuk suluh tadi ada. Maka pada waktu itu kita tengok, adakah kita nak ikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kalau kita ambil saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu tanda beriman. Kalau kita tak ambil saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tanda kita ni adalah khilaf dengan iman kita lah. Lawan pada iman sudah tentu kufur. Jadi sebab itu orang yang beriman ni memang sanjungan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi. Sanjungan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih faham dalam satu perkara, maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Kita tengok apakah perintah Allah dalam masalah ini, apakah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Qala al-ulama, kata ulama, ma'nahu ila al-kitab wa sunnah. Maksudnya apa dia? Kita tengoklah apa yang dalam Quran. Dalam tu ada perintah-perintah Allah. Kemudian Nabi SAW kita tengok pula dalam sunnah. Kenapa? Allah SWT jadikan Nabi ni penerang, penjelas bagi Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami jadikan kamu hai Muhammad, kami turunkan Al-Quran pada kamu hai Muhammad supaya kamu dapat terangkan pada manusia. Tahulah bahawasanya nak faham Al-Quran, dengar penerangan Nabi. Sebab itu kita belajar hadis Nabi ni seolah-olah dekat sinilah penerangan kepada Al-Quran tadi, penjelasan kepada Al-Quran. Dan begitu juga Allah SWT sebut, inna anzalna ilaikal kitab litahkuma bainan nas bima arakallah. Sungguhnya kami turunkan pada kamu kitab, hai Muhammad, supaya kamu dapat keluarkan hukum, beri hukum yang betul. Litahkuma bainan nas bima arakallah, dengan apa yang Allah SWT telah tunjukkan pada kamu. Jadi tahu tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cara kita sebagai orang beriman, ada masalah kita rujuk dengan Al-Quran, kita rujuk dengan hadis. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat Rasul, tanda dia taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Dan sungguhnya kamu ni bawa petunjuk, bawa orang tunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa dia? Jalan Allah. Jadi Nabi SAW datangkan supaya manusia ni berada di atas jalan Allah, jalan yang lurus. Apa sahaja kehendak Allah, keinginan Allah, redha Allah, maka di situlah Nabi akan bawa umat ni, maka sampailah kepada matlamat kita, iaitu husul ridha Allah, iaitu mendapat keredaan Allah SWT. Bila Allah redha, bila. Sebab itu ada satu istilah dia kata apa? Ridha ka matlubi. Ya ilahi ridha ka matlubi. Wahai Tuhanku, ridha kamulah tujuan ke. Itulah matlamat ini. Tuan bayangkanlah kalau kita duduk dekat dunia ni, kalau kita tak dapat redha Allah, redha siapa dia kita nak? Redha ni dia satu pasrah. Pasrah ni maksudnya seorang tadi buat dalam keadaan dia tertekan perasaan. Buat pasrah. Redha ni tak. Redha ni dalam keadaan dia berserah diri, seronok, hati tenang. Itu redha. Seorang tadi dia pergi kat kita, minta. Dan sekali kita pasrah, bagi je lah. Tak, seorang tadi dia minta. Lepas tu kita rasa kesian dan kita rasa seronok. Aku nak bantu dia rasa seronok. Maka kita telah meletakkan redha kita pada seorang. Wa qala ta'ala, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Surah An-Nur ayat 63. Maka berhati-hatilah bagi orang yang khilaf, orang yang suka membantah, orang yang suka khilaf dengan perintahnya, iaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, akan datangnya fitnah pada mereka, kena tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, ataupun timpa pada mereka azab yang pedih. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita sekali-kali langgar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Bimbang, satu, ujian yang akan datang pada kita. Yang kedua, di akhirat nanti Allah SWT akan beri azab yang pedih. Kenapa? Perintah seorang yang taat pada perintah Nabi, dia seolah taat pada perintah Allah. Seorang yang tidak taat pada perintah Nabi, dia tak taat pada perintah Allah. Bila tak taat pada perintah Allah, natijah dia apa dia? Azab yang pedih. Bayangkanlah tuan-tuan, sementara Allah yang ciptakan dunia, dia cipta dunia.
Dia cipta bumi, cipta langit, cipta matahari, cipta bulan. Semua dia ciptakan untuk kita. Kita. Semua ni diciptakan untuk kita. Tapi tiba-tiba kita ni tak nak taat pada perintah dia. Kita tak nak taat pada perintah dia. Kita langgar perintah dia. Lepas tu di akhirat nanti, ya Allah, boleh tak masukkan saya dalam syurga? Tak malu ke? Kita. Dah semua ni dibuat untuk kita, semua ni. Lepas tu kita habis masa dekat dunia ni dengan melanggar perintah dia. Tiba-tiba dekat akhirat nanti dia murka pada kita ataupun dia azab kita. Kita kata, ya Allah, kenapa kau azab aku? Kenapa? Tak malu ke kita cakap perkataan tu? Seolah-olah bayangkan kita hari ni, kita dibesar oleh mak ayah. Besar. Tapi kita habis masa dengan mengingkari. Tiba-tiba ayah kita tak suka kita, ayah kita halau dia. Waktu tu kita cakap, kenapa ayah tak suka saya? Kenapa? Padahal puncanya kita. Begitu juga di akhirat nanti. Bila kita ni, kita banyak sangat tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti, orang semua dapat masuk ke dalam syurga Allah. Kita pula, Allahu Akbar, ditentukan azab yang pedih tu dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tu apa yang kita jawab? Kita tak jawab apa-apa. Kita akan iktiraf, ya Allah yang benar, ya Allah, di dunia ni aku habis masa dalam langgar perintahmu. Sedangkan kau telah beri bagai-bagai nikmat pada kami. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kemudian, dan bacakanlah apa yang dan sebutkanlah apa yang dibaca dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan juga hikmah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahulah bahwasanya dalam rumah-rumah rumah-rumah ummahatul mukminin, dan begitu juga orang beriman, orang Islam, dalam rumah kita mesti ada yang pertama ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kalau kita nak rumah kita ni ada cahaya ketenangan, ada firman Allah, maka bukan saja Al-Quran kita baca dalam rumah kita, hadis Nabi pun kita kena baca juga. Bukan saja kita pendengar pada keluarga kita supaya mereka dapat dengar ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dekat sini cahaya bagi hati mereka, ruh mereka. Kenapa panduan kita Al-Quran dan Sunnah? Sebab itu Nabi Allah SWT beritahu, dekat rumah ummahatul mukminin ni ayat Al-Quran dibaca, kemudian hadis Nabi pun diperdengarkan juga. Mereka dengar. Jadi begitu juga menjadi sekarang ni untuk apa dia? Untuk keselamatan. Bahkan untuk panduan kita. Kita bacalah Al-Quran di rumah. Dan begitu juga ada hadis Nabi SAW. Janganlah baca benda-benda yang susah. Terutama sekali bahagian kelebihan tak ada masalah. Dia tak perlu huraian yang panjang. Tapi bahagian hukum hakam dia perlu rujuk pada alim ulama, pada ustaz. Nak faham tentang hukum hakam. Dan nak faham tentang akidah, kena rujuk. Tapi tentang kelebihan, seorang tadi dia dapat, dia semayang dapat apa. Seorang tadi kalau dia buat jahat, dia dapat apa. Jadi benda-benda ni diperdengarkan kepada kita dan juga kepada anak-anak, maka akan jadi segar imannya. Ini antara ayat Al-Quran yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab bagaimana kita nak perintah, nak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjaga sunnah dan juga adab. Adapun hadis-hadis berkaitan dengan tajuk, iaitu bagaimana kita nak jaga sunnah dan juga adabnya. Hadis yang pertama iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum 'an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun 'alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, kamu kena dengar apa sahaja yang aku tinggalkan, maka hendaklah kamu da'uni ma taraktukum. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan apa sahaja yang aku tinggalkan dah.
Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Sesungguhnya sebelum ni, umat yang sebelum ni, yang sebelum kamu ni, mereka telah hancur, musnah. Sebab apa? Banyak sangat tanya. Ada contohlah. Bila Nabi SAW tak buat satu perkara tadi, tak perlu soal banyak. Nah. Bila Nabi SAW senyap, maka itu satu benda yang baik. Ataupun bila Nabi SAW suruh kita buat satu benda, tak perlu pertikaikan. Kenapa benda datang daripada Allah SWT, kita buat. Tapi ada di kalangan para sahabat yang nak bertanya banyak, maka Nabi SAW bagi tahu. Dia kata apa dia? Sesungguhnya umat-umat terdahulu banyak sangat tanya kat Nabi-Nabi mereka ni. Bila tanya, banyak tanya, kemudian mereka ikhtilaf. Mereka bukan nak buat, nak banyak tanya je. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian ikhtilaf mereka di atas Nabi-Nabi mereka. Sebab itu Nabi beritahu, fa idza nahaitukum 'an syai'in, bila aku larang kamu daripada suatu perkara, fajtanibuh, maka kamu jauhkanlah. Wa idza amartukum, apabila aku perintahkan kamu untuk buat satu perkara, maka kamu buatlah mengikut kemampuan. Ini satu kaedah Nabi bagi tahu. Kamu buat mengikut kemampuan. Tuan-tuan bayangkanlah Nabi SAW terlampau kasih pada umat. Banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW ni penggunaan istita'ah. Penggunaan istita'ah. Istita'ah maksudnya penggunaan kemampuan. Nabi takut nak bebankan umat sebab takut kalau benda tu jadi wajib, umat tak dapat nak buat, jadi beban, nanti tinggal dapat dosa. Nabi tak nak umat ni berada dalam dosa tadi. Contohlah kita kata kan, kalau dalam bab solat kan, Nabi kata kalau seorang tadi tak mampu sembahyang berdiri, dia boleh tak sembahyang duduk? Boleh. Kalau seorang tadi tak mampu sembahyang duduk, boleh sembahyang baring? Boleh. Maksudnya ada rukhsah kat situ. Ada satu ketika Nabi SAW kata, kalau aku tak susah kat umat aku nak je kalau umat aku ni tiap-tiap kali nak solat dia siwak. Tiap-tiap kali nak wuduk dia siwak. Tapi benda tu takut susah kat umat, Nabi tak wajibkan. Begitu juga Nabi ada sebut, kalau lah aku tak susah kat umat aku, kalau boleh aku ni nak lewatkan sikit isyak ni supaya pergi 1/3 akhir. 1/3 awal yang akhir daripada malam. Maka dia kata 1/3. Kita katalah malam kita ada 12 jam. 12 jam kan. Kita bahagi kepada 3. Maknanya 4 jam. Kalau maghrib kita pukul 7. Kita kata maghrib pukul 7. 8, 9, 10. Kat pukul 11 tu. Tapi Nabi tahu itu akan jadi susah umat. Semua nak kumpul, nak semayang, semua. Dia akan susah. Ikut laut. Nabi takut. Tentang tarawih pun sama juga. Kan? Nabi takut tarawih ni jadi wajib. Jadi ada malam yang Nabi keluar, ada malam yang Nabi tak keluar. Tapi sahabat faham. Sebab apa? Benda tu sunat. Jadi sahabat buat. Dan sahabat menghukumkan sebagai sunat. Walaupun tarawih Nabi SAW keluar 3 malam saja. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar hidup sebulan tarawih. Qiyamul Lail. Zaman Umar hidup sebulan. Sahabat faham. Tapi semuanya berada di bawah apa dia? Hukum sunat. Maka bila berada di bawah hukum sunat, tak ada orang dikecam. Ada orang semayang, Alhamdulillah, tak semayang pun tak apa. Sunat. Tapi semayang tu lagi baik daripada tak semayang. Sebab apa? Ialah 1 tahun, 1 bulan saja nak qiyam Ramadan pun. Jadi ini kasih Nabi pada umat. Nabi sebut, wa idza amartukum, bila aku perintahkan kamu buatlah. Iaitu fa'atu minhu mastata'tum, semampu mungkin. Tapi jangan persoalkan. Persoalkan petikai. Kan ni umat-umat terdahulu banyak petikai. Seperti umat Bani Israel. Sampai sekarang. Sampai sekarang pertikaian. Dulu ni. Kesnya seorang mati. Bila seorang mati, dia minta pada Nabi Musa. Wahai Musa, doalah pada Allah. Nak tahu siapa pembunuh. Dan sekarang Allah perintahkan boleh. Kalau nak tahu pembunuh tu boleh. Tapi sembelih lembu dulu. Lembu. Ada apa kena mengena kita nak tahu ni dengan sembelih lembu? Ada juga yang bunyi. Tapi tak apa, sembelih. Tanya pula lembu tu lembu macam mana? Tanya pula jenis lembu. Itu yang keluar tu. Lembu tak muda, tak tua. Tanya pula warna macam mana?
Warna pula tak ada merah, tak ada lah kuning sangat. Tapi kalau kuning-kuning tu yang jenis kalau pandang tu seronok mata memandang tu. Tanya lagi lembu macam lembu yang tak ada kecacatan dan lembu yang tidak dibawa beban-beban, yang tidak digunakan untuk sawah-sawah semua tu. Tak ada. Dia memang sampai susah lah nak jumpa lembu macam tu. Cerita dia. Hampir mereka tak dapat lah nak laksanakan perintah tadi. Kenapa? Banyak sangat tanya. Sebab Nabi SAW bila dengar macam ni, Nabi bagi tahu pada sahabat. Umat-umat terdahulu banyak sangat tanya sehingga susah mereka. Sampai tahap nak amalkan perintah tak dapat. Banyak sangat. Bila banyak tanya tadi kalau nak buat, okey. Tapi bila banyak tanya pula, banyak ikhtilaf, banyak pertikaian. Bila sahabat dengar macam ni, sahabat dia takut. Sebab itu ayat Al-Quran pernah turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang yang beriman, kamu jangan tanya banyak sangat tanya dengan Nabi. Takut nanti kamu banyak tanya tadi, keluar satu hukum. Hukum tadi pula kamu tak dapat amalkan. Jadi payah pula bagi kamu. Ini asya'a tubdalakum tasu'kum pada waktu itu. Bila sahabat dengar macam ni, sahabat pun jadi takut nak tanya banyak pada Nabi. Maka sahabat kata, kami pada zaman Nabi SAW, kami ingin sangat mana kot-kot kalau ada orang Badui, orang kampung ni datang dengan Nabi. Kemudian dia tanyalah macam-macam. Sebab orang Badui ni boleh tanya, Nabi tak marah. Orang Badui ni pasal dia orang kampung kan. Dia kadang-kadang dia menjerit je. Hai Muhammad, kau tolong bagi tahu aku gini. Dah memang perangai dia gitu. Lepas tu sahabat kata, alangkah baik kalau orang Badui datang. Lepas tu dia tanya, kami dapat ilmu. Sahabat. Tapi orang Badui ni pula bila tanya Nabi, dia jenis jujur. Dia bukan jenis suka. Dia kata, hai Muhammad, apa yang wajib bagi aku? Nabi bagi tahu, wajib kamu semayang 5 hari 5 waktu. Ada tak lagi selain daripada tu? Ada, puasa. Selain daripada tu? Selain daripada tu ada, kamu buat amalan sunat. Selain daripada tu? Tanya. Sampailah sekali Nabi pun jawab. Dia kata, oh kalau begitu, aku takkan tambah, aku takkan kurang, aku buat. Nabi pun beritahu, orang ni kalaulah dia buat, dia telah bercakap benar. Dan berjayalah dia. Dah, habis. Jadi tuan-tuan demikian oleh Allah SWT, daripada hadis ni dapatlah kita tahu bahawasanya bila sampai satu hukum pada kita, jangan pertikaian banyak. Contoh, dia katakan, kita jagalah sembahyang 5 waktu. Kenapa ya? Nak jaga sembahyang 5 waktu, habis sembahyang lain tak payah jaga. Lah, kita orang Islam kita tahu memang kena jagalah. Kenapa kita nak ni? Tak kalau aku sembahyang lambat-lambat sikit apa masalah? Lah. Jelah kalau kamu masalah, ada masalah yang lain terlambat tu lain. Janganlah pertikaikan. Memang sembahyang, memang kalau boleh sembahyang waktu. Cuba kamu pertikaikan. Bos, ni suruh datang awal-awal ni apa masalahnya? Kalau datang lambat-lambat, pernah tak kita cakap dengan bos kita? Tak berani pula. Saya bos kata, apa yang cekadak kamu berhenti ya? Takut kita. Hilang kerja, hilang rezeki. Tapi ya Allah SWT punya perintah ni, syurga, neraka. Lepas tu bila akhirat nanti kita nak, ya Allah bagilah syurga. Oh, nak pula syurga. Sedangkan orang yang tak jaga semayang, bahkan orang yang tak semayang, orang yang tinggalkan semayang, dalam Al-Quran Allah SWT bagi tahu, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebab kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab kami tak semayang. Jadi tuan-tuan demikian Allah SWT. Jadi buat, bila datang satu benda yang wajib tentang perintah Allah SWT, tidak baik insya-Allah. Maka hati kita akan tenang. Kemudian hadis yang kedua, iaitu hadis yang seterusnya, hadis yang berbunyi an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatun muwaddah ka'annaha maw'izatun muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyun
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami. Yang mana nasihat tadi merupakan nasihat yang sangat mendalam. Sehingga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajilat minhal qulub, hati merasa sangat gentar, takut, gemuruh. Wa zarafat minhal uyun, air mata kami bercucuran jatuh. Sedih kami dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Faqulna, maka kami tu kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat yang last kali lah. Seolah-olah kamu nak meninggalkan kami ya Rasulullah. Ini seolah-olah makna nasihat terakhir buat kami ya Rasulullah. Fa'ausina, maka berilah wasiat pada kami ya Rasulullah. Kalau gitu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah SWT. Jadi takwa, tuan-tuan, bukan adik Allah SWT. Begitu sebab takwa, takwa ni dia duduk dalam ketakutan dan pengharapan. Itulah takwa. Kita buat satu perkara, kita takut amalan kita tak diterima oleh Allah SWT. Kemudian bila kita buat satu, kita buat apa dia, buat satu perkara pula, kita harap supaya diterima. Ini takwa. Seolah-olah maknanya, apabila kita buat satu amalan, kita tak garanti amalan ni pasti terima, tak ada. Kita mengharap, ya Allah, terimalah, ya Allah. Ini jalan takwa. Ada setengah orang dia confident. Dia kata, aku dah sembahyang ni, sembahyang aku confirm terima punya. Aku dah sedekah ni, sedekah aku confirm terima punya ni. Confirm terima. Semua kebaikan yang kita buat, kita rasa dah confirm lah. Tapi orang yang takwa tak. Sebab apa? Takut. Kadang-kadang kita buat baik, tapi hati kita ni kadang untuk siapa? Untuk Allah ke untuk orang lain? Kita sedekah supaya orang panggil kita dermawan. Jadi waktu tu kalau kita berada di hadapan Allah, kita cakap, ya Allah, aku dah sedekah, aku taat perintahmu, ya Allah. Allah SWT maha tahu hati kita. Kemudian dia kata, bukan waktu tu kamu buat pasal si fulan tu ada sebelah kamu nak tunjuk dia yang kamu ni dermawan. Habis. Jadi orang takut macam ni, dia takut, dia sedih. Sebab dia tahu Allah maha tahu. Dia takut. Sebab itu bila sedekah di istighfar banyak-banyak, ya Allah terima ya Allah. Kalau ada niat lain, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Yang orang takut, terimalah ya Allah. Dia harap Allah terima. Dia takut Allah tolak. Ini yang Nabi SAW wasiat kepada sahabat. Sebab itu sahabat ni orang yang mana dia takut. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam hadis, dalam kitabnya Sahih Bukhari, dalam Sahih, dia disebut tentang berapa kata apa dia, kata ulama dan juga kata para sahabat. Yang mana seperti Ibnu Abi Mulaikah, bila dia kata, aku tak pernah pun apa dia, bila aku buat satu amalan, aku tak pernah persembah pun amalan aku, tengok aku buat gini, tak ada. Sebab aku takut aku jadi pendusta. Kalau macam kita siap bagi tahu, oh malam tadi aku buat tahajud, kau ada buat tahajud? Oh tak ada ya? Nanti buat ya. Kita gitu dah. Kan? Ataupun, kau aku nampak tak pernah sedekah. Aku semalam baru sedekah. Kau sedekah dah? Tak sedekah lagi? Sedekah lah. Kalau kita gitu. Kan? Tapi orang dulu nama betul. Ibnu Abi Mulaikah dia kata tak. Bila aku buat satu kebaikan, aku tak pernah tunjuk pun baik aku tadi. Sebab apa dia takut? Takut aku masuk dalam orang yang menipu. Padahal kita tak buat pun tahap itu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa kata-kata pada sahabat. Kan? Seorang. Dia kata apa? Aku dapat bertemu dengan sahabat, lebih kurang 30 orang sahabat. Tapi aku tak pernah dengar pun sahabat kata iman aku macam iman Jibril, iman Mikail. Tak ada. Tak ada. Semua takut. Semua humble lah. Kan? Bahkan kita dengar cerita peristiwa Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah macam mana Hanzalah? Nafaqah Hanzalah jadi munafik dah. Takut dia. Hanzalah jadi munafik. Pasal apa?
Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Mana mungkin hang telah munafik? Tuhan telah beritahu, wahai Abu Bakar, kita ni depan Nabi SAW, bila Nabi cerita, kita nampak syurga neraka, nampak kehidupan akhirat. Tapi bila kita balik kat rumah, kita lupa dah. Dah tak nampak dah benda tu. Kegembiraan kita membuatkan kehidupan akhirat padam depan kita. Wah, Abu Bakar kata, kalau gitu aku pun sama juga. Jomlah kita jumpa Nabi. Macam mana keadaan iman kita? Takut ni. Kan? Boleh jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah berterusan kamu begini, maka malaikat pun akan bersalam. Inilah iman orang yang takwa. Dia takut. Dia tak pernah rasa confident pun. Tak pernah rasa aman pun. Dia rasa takut. Ya Allah. Ini yang Nabi pesan. Usikum bitaqwallah. Wassam'i wa ta'ah. Begitu juga dengar dan patuh. Kita ni dalam taat pada perintah Allah. Dalam agama ni pertama kita kena dengar. Yang kedua kita kena patuh. Bukan dengar saja tak patuh. Tak. Dengar patuh. Kemudian Nabi SAW beritahu, dengar dan patuh ni memang ini adalah sumber ketaatan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang menjadi ketua kamu tu adalah seorang hamba Habsyi. Kalau anda kata hamba Habsyi tu jadi ketua kamu, dengar juga, patuh. Ini satu perintah. Ni Nabi SAW pesan. Wa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup daripada kalangan kamu nanti yang akan datang, fasayra ikhtilafan katsira, kamu akan dapati banyak percanggahan nanti, ikhtilaf banyak. Zaman Nabi SAW, Nabi ada. Bila ada je percanggahan, maka dapat dikawal. Selepas zaman Nabi SAW akan datangnya ikhtilaf banyak. Ada orang ni pandangan dia begini, ada orang pandangan dia begini. Maka dengar Nabi nak bagi tahu ikhtilaf yang banyak tadi macam mana nak selesaikan bila ada percanggahan. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Itu yang pertama. Untuk kita nak elak daripada ikhtilaf tadi, pertama pegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ambil pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selamat daripada ikhtilaf tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, berpegang pada sunnah khulafa' rasyidin. Siapa khulafa' rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini panggil khulafa' rasyidin. Nabi SAW mengatakan khilafah fi ummati 30 sanah. Khilafah dalam umat aku ni ada 30 tahun je. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bila cerita pada tabi'in, dia kata, aku cuba kamu kira daripada kewafatan Nabi SAW sehingga tahun ke-40, siapa yang duduk dalam khilafat tadi? Maka sahabat mula kira. Dia kira, okey, satu khilafah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih sikit, 3 bulan gitu. Kemudian khilafah Umar pula dalam hampir 10 tahun gitu, 23. Kemudian khilafah Uthman pula hampir dalam 23 bawa sampai ke 34, dia ada dalam 10-12 tahun gitu. Kemudian daripada 36 sampai 40 khilafah Ali, jadi sampai tahun 40. Jadi daripada tahun 10 yang Nabi SAW buat semua 30 tahun. Maka sahabat tu faham, khulafah ar-rasyidin ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya, ini yang kita pegang. Ini yang kita pegang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya, apa saja amalan yang berlaku pada zaman khulafah ar-rasyidin itu adalah penyelesaian bagi masalah. Itu bila kita sebut tentang tarawih tadi kan. Orang kata apa? Oh, ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bukan khalifah, bukan khalifah Rashid ke? Khulafah Rashidin kan. Kita nak pertikai apa lagi? Kalau kita pertikai, kita ada masalah. Kan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan? Umar. Uthman. Orang pertikai kan. Dia kata sepatutnya Jumaat ni dia ada dua saja azan. Datang ni Uthman baru kita ada 3 azan. Uthman tu kita nak pertikaikan kenapa? Dia kan Khalifah Rashidah.
Khulafa' Rashidin datang kita pula. Kita kata nak satukan umat ni kita kena dengar salafus salih. Apatah lagi sahabat, tiba-tiba jadi ikhtilaf pula. Ada orang bertikai kan. Jumaat ada 2 azannya. Kita buat sekarang ni alhamdulillah kita ikut sunnah Nabi pun kita ikut, sunnah Khulafa' Rashidin pun kita ikut. Sebab itu Nabi kata akan datang tengok, akan datang ikhtilaf banyak, tapi pegang pada sunnah aku. Sunnah Nabi buat 2, Khulafa' Rashidin buat 3. Kita buat sampai sekarang. Sebab itu azan kita, masuk zuhur kita azan, kemudian azan sebelum khutbah, kemudian qamat sebelum semayang. 3. Pada zaman Sayyidina Uthman hidup, dia Khulafa' Ar-Rashidin. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu macam tu. "Addu 'alaiha bin nawajid." Kamu gigitlah. Addu ni maksud gigitlah. 'Alaiha bin nawajid. Ni Nabi sebut sunnah 2. Satu sunnah Nabi, satu lagi sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Tapi bila pergi pada rajih 'alaiha tadi, Nabi guna satu saja. Dia panggil sirah wahid. Wahid ni Nabi beritahu, sunnah Nabi dengan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin sama je. Sepatutnya kalau dalam kaedah bahasa Arab dia tak panggil 'alaiha, dia panggil 'alaihima. Dia rujuk pada 2. Maksud tahu bahawasanya sunnah Nabi lain, sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin lain. Tapi Nabi rujuk, Nabi bagi itu 'alaiha. Tahulah bahawa sunnah Nabi dengan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, apa yang Khulafa' Ar-Rasyidin bawa itu yang Nabi nak. Itu yang Nabi nak. Jadi siapa yang bercanggah dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, sudah tahu dia tak suka, dia pun suka bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya. Siapa yang tak suka Khulafa' Ar-Rasyidin, seolah dia tak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang dengan gerham nawajid tu. Gerham nawajid ni gerham yang duduk belakang sekali tu. Ni nawajid duduk belakang. Kebiasaannya orang dewasa ni dia akan tumbuh nawajid dia belakang. Orang kadang-kadang umur 30-an, umur 40 kadang-kadang, umur 40 baru tumbuh gigi tu. Ada yang kadang-kadang umur 25 tumbuh dah, ada 30 tumbuh dah. Kalau tumbuh sakit sungguh yang dekat belakang tu, hujung sini tu. Nawajid. Tu bayangkanlah kalau orang tu gigit kat sana, nak lepas senang tak? Susah. Itu yang Nabi bagi syarat. Kamu dengan nawajid tadi, kamu gigit. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada apa dia? Perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sungguhnya perkara baru itu bawa ke arah sesat. Jadi semua benda-benda yang dibuat baru, maka janganlah kita bawa. Apa maksudnya? Sebab itu Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu an, rahimahullahu ta'ala, dia bagi tahu dekat sini, iaitu satu perkara yang kita tahu, al-muradu bil bid'ah ma ahdatha mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaihi. Yang dimaksudkan dengan bid'ah itu yang tidak ada asal dalam syariat. Itulah, kalau ada asal dalam syariat, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Yang tak ada asal, salam ada tak asal dalam syariat? Ada. Bagaimana cara salam tadi, itu lain. Sekarang ni salam ada tak? Ada. Sebab itu seorang tadi lepas mayang dia salam. Kalau dia buat satu benda salam tak ada dalam syariat, kemudian dia buat, itu lain, mengadakan satu benda. Tapi salam tu sendiri ada. Cuma kat mana buatnya, itu bila, masa tu tidak ada had. Dan begitu juga tuan-tuan demikian SWT, perkara yang mana ada sabit dengan syariat, ada asal dalam syariat, maka tidak dikira bid'ah. Tapi kalau tak ada asal dalam syariat, itu dikira bid'ah. Sembahyang 5 waktu sahaja, sembahyang 5 waktu je. Tiba-tiba ada orang kata, Ustaz, why not kita tambah 1 waktu lagi? Maklumlah, kan? Kadang-kadang kita rasa 5 waktu macam tak cukup lah. Tambah lagi. Bila dia tambah lagi 1 waktu, benda tak ada dalam syariat. Yang ada dalam syariat 5 waktu je. Tiba-tiba dia tambah lagi. Ini sesat. Atau boleh kata, Ustaz, 5 waktu ni saya nampak macam kalut lah. Yelah, kita kerja kan, Zuhur asar. Macam kalau kita gabung je Zuhur dengan asar, gabung sekali senang.
4 waktu apa jadi? Ini sesat. Sebab apa? Dalam zaman Nabi SAW 5 waktu tak ada jadi 3. Jadi tuan-tuan demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah beberapa hadis yang menyentuh supaya kita ni menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja kita banyak menyebut selawat, tapi bahkan kita amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kita bawa sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Bukan sahaja fikir risau bimbang Nabi, surah, sirah dan sarirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. And maka Allah SWT akan kasih pada kita, Allah akan sayang pada kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Maka pada waktu itu bahawa akan dapat pandangan akhirat. Kenapa vision Nabi adalah vision akhirat? Supaya semua umat dapat selamat di akhirat sana nanti. Wallahu alam. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama cuma atas kelemahan diri ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.